Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi dari rumah. Ni aku nak unboxing parcel. Kalau ikut postcode dia 06010 daripada Chanlun kot. Cek dalam internet daripada Chanlun apa? Chanlun. Besar gila ni. Ni berat. So jom buka. Kita buka lah packing dia. Kalau berat macam ni mungkin 2-3 item lah. Okay. Dia buah macam ni. Bateri, lens. So 4 item kan. Aku rasa ni body, kemudian ni lens. Cuma surat ada dia terkeliat, surat cinta je tak ada. Sana aku buat tepi dulu. Kita buka satu persatu lah. Item yang pertama, packing dia simple gila dan mudah aku buka. Untuk kawan-kawan yang nak pakai kamera masa raya haji, nasihat aku lah, hampa hantar selepas raya. Sebab parcel mic aku kali ni Masya Allah banyak kan. Banyak. Sampai raya busy lah. Sampai raya busy. Okey, kalau tekan siapa yang super urgent, yang nak jumpa aku direct, yang tu mungkin boleh dibincangkan lah. Tapi kalau by post, kalau hampa nak post awal dan pakai selepas raya, okey lah. Tapi kalau hampa nak pakai masa raya, hampa jangan post lah. Sebab aku tak menang tangan geng. Tak menang tangan, tak sempat. Kemudian bila time emosi aku tak okey, okay, aku dalam keadaan tak berapa okey. Aku terus terang kat sini, aku dalam keadaan tak berapa okey. Contohlah, sekejap aku letak dulu kamera. Contoh Jumaat lepas, last weeknya Jumaat, aku buat kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, Jumaat lepas aku langsung tak boleh buat kerja geng. Okay. Walaupun ada kamera lens banyak, aku tak boleh buat kerja. Sebab apa? Aku dah start, aku tak sure depression atau kemurungan ke macam mana. Bila aku mai satu, Allah Ta'ala bagi nikmat baru, aku mai satu, aku rindu mak aku, arwah mak aku. Okay. Masa aku rindu arwah mak aku langsung tak boleh buat kerja kan. Aku minta maaf sangat. So hari minggu lepas aku buat kerja, orang kata sampai Khamis lah. Sabtu Ahad memang cuti pun kan. Harap-harap aku boleh buat kerja hari-hari lah. Okey. Nah, cuti sekolah kalau aku tak keluar pada Penang 24 jam insya-Allah boleh. Okey. Ni hari Khamis ni kot start cuti sekolah. Tengoklah macam mana kan. So jom. Ni dia hantar di 7000. Mistake di sini apa? Satu tak ada kek depan. Bila tak ada kek depan, bubuh satu ratah, kemudian bubuh selotip kan, ataupun carilah lens kecil bubuh kan, sebab dia tak bagus untuk terdedah. Okey, dia bukan untuk terdedah. Ni Nikon D7K, memory card dia tak lagi bagus. Lens ni aku buat tepi luar, takut jatuh pula. Ni bateri yang dia bagi, kita buka lah bateri. Kira 3 item dia hantar. Bateri original tahun 2013. Body dia aku boleh bagi markah. Yang ni apa boleh buka untuk apa, kaki tripod dia. Sebab aku tak pakai pun.
Alright, kalau ikut body dia, sekejap aku boleh bagi markah 8/10. Getah dia tak apa cantik. Hal lain okey lah kan. Sekali tengok okey. Kotak memang kotak. Mirror dia memang sebam kau-kau. Tu ayat kami, ayat utara, sebam kau-kau ataupun kelam. Mirror dia tak nampak macam mirror dah. Okay, mirror boleh on. Boleh tangkap gambar, alhamdulillah. Okey, berfungsi. Saat aku nak check sensor dia. Semua kotak. Dia hantar ni untuk servis. Okey, dia hantar untuk servis, tapi aku nak kena buka mesej tengok balik lah apa lagi yang perlu buat apa semua kan. Jadi 7,000. Item nombor 2 ni 20. Ni 1750 yang version ada VC ataupun 2470. Tapi tambah lah sebab dia ringan. Aku agak 1750 yang ada VC. Tengok betul ke salah. Lens lagi pula. Oh betul, alhamdulillah. Okey, 1750 ada VC. Okey. Yang ni dia punya filter nasib baik bukan lens. Dia punya filter crack geng. Okey, dia punya filter ni. Tu, nampak satu line. Kan? Okey, crack, rosak. Cendawan penuh gila. Cendawan penuh. Cendawan tu fungus lah. Fungus, Allah. Fungus bila kita cuci keluar, bila kita cuci keluar, kalau dia tak keluar, yang tu adalah fog. Okey. Lens ni ada fungus, ada fog, ada haze, confirm. Fungus cuci keluar, fog cuci tak keluar, haze cuci tak keluar. Okey. Haze dengan fungus, haze dengan fog kalau cuci tak keluar, buat apa nak hantar? Biasanya orang tanya, orang tak tahu kan. Okey, simple aku explain. Kalau katakan hang tak buat, hang tak servis, tak kisahlah dia fungus ke, dia fog ke, dia haze ke, dia keluar ke, dia tak keluar. Okey, simple ayat tu. Kalau tak buat, dia ni umpama mata kita yang masuk habuk ataupun orang kena cataract. Dia akan ganggu dua benda, hang punya sharpness dengan hang punya colour. Lagi hang tak buat, sharpness lagi kurang, colour lagi kurang. Bermaksud jadi macam karbon lah. So performance memang babai. Kamera kita nak sharpness, colour. Betul tak? Kan? Macam itulah. Sama juga dengan lens. Okey. Macam fungus cuci keluar, haze dengan fog ni, apa kita nak buat? Kalau dia tak keluar, boleh matikan polish coating semula supaya dia tak naik lagi banyak. Yang ni belakang dia kelam gila kan. Tu. Jadi macam sebiji macam cataract selaput. Lens ni confirm pernah kena buka geng. Dia punya skru dah tak apa cantik. Last lagi aku review untuk jual beli ke apa nak cari ke apa kan Ustaz. Okey, kita buka ni 70-200 ni. 70-200 Sigma. Kalau aku nampak sama-sama sebab dia ada tulis EX apa? EX lah, DG lah. Ustaz, kita buka lah. Kemudian siapa yang nak servis cepat, nak repair cepat, satu je. Bila aku unboxing macam ni, kemudian aku akan contact hampa. Aku akan minta deposit. Okay? Dulu aku tak buat macam tu. Aku akan minta deposit. Once hang bayar, baru aku start buat kerja. Hang tak bayar, aku tak buat kerja. Okay? Kita kena utamakan orang yang betul-betul serius. So far tak ada isu lah bila buat macam tu. Ni betul lah. Sigma 70-200 EX DG version 2. Yang ni dia tak ada IS VR, dia tak ada. Okey. Kalau ada dia akan tulis dan dia akan ada button. Belakang dia ada naik fungus. Kalau bukan fungus fog. Yang ni ni sayang.
Kenapa water sayang? Saya nak tunjuk gambar. Sagi baru kita sembang berapa harga pasaran dia, 2025 apa semua. Okey, yang ni apa tengok? Satu. Semua. 1, 2, 3, 4. Biasanya lubang skru dia akan bentuk T. Yang ni T ni tengah tu dah jadi bulat. So orang yang buka sebelum ni memang tak pandai. Biasanya kalau aku buka, boleh kata macam tak pernah buka. Siapa yang biasa buat dengan aku tahu kan. Lubang skru memang aku jaga. Tool. Itu yang nak membezakan pengalaman kita dengan tool kita, tekanan untuk buka. Sebab dia, barang-barang kamera ni dia tak boleh lasak je. Okey, dia ada tekanan dia. Dia tak ada screwdriver tok-tok apa semua. Yang tu experience hang nak menentukan tok ni. Yang ni terlebih tok ni. So sayang belakang dia bye-bye. Dia boleh pakai lah. Uish. Depan dia pun banyak gila kan. Dalam video tak boleh nak tunjuk, tak tahu siapa. Lampu buka tapi jadi gelap. Tengok sini. Kalau kata condition lah, dua-dua ni. Nak kata sama teruk pun tak boleh. Dua-dua teruk lah. Macam mana? Yang ni lebih kepada haze. Yang ni lebih kepada fungus dengan fog. Kalau tengok dengan mata kasar, yang ni belakang teruk. Yang ni depan teruk. Okey. Tapi bila aku suluh dekat lampu, yang ni nampak cantik sikit, yang ni nampak kurang cantik. Dia pening sikit. Okey. So, apa harga pasaran untuk 70-200? 1750 di 7K. Sebelum tu, untuk siapa-siapa yang nak main fotografi, kalau hampa kamera DX, kamera crop, yang ni memang dia punya matching cantik lah. Bila hang buat job wedding, apa-apa majlis indoor, outdoor, sukan nikah, sekolah, apa semua kan. 3 item ni memang sesuai. Di 7K, 1750 2.8, 70-200 2.8. Contohlah, even hang tak mau main hang tak mau main flash pun hang boleh buat. Cuma di 7K ni dia tak cukup padu, dia tak cukup kuat. Speed semua okey kan. Kalau time siapa-siapa yang ada di rumah, hampa ada kamera, okey, hampa ada budget, aku boleh tuning dia, aku boleh upgrade dia, okey. Kan, di 7K hang nak bagi sama dengan D3, hang nak bagi sama dengan D800, hang nak bagi dia follow dengan Z5 Mark II apa semua, insya-Allah aku boleh buat, okey. Yang orang kata custom firmware dia ada 4 level. 4 level ni harga berbeza tapi fungsi dia sama. Hang pakai kamera biasa, kamera lama, tapi performance dia hang boleh follow dengan kamera yang lebih mahal, kamera yang harga 5 angka. Kebiasaannya yang tu yang aku nak buat, okey. Kalau kata macam mana nak buat, hang kena hantar aku, kena invest sikit lah. Apa yang beza dia, autofocus hang jadi lagi laju, okey. Bila subjek gelap-gelap, contoh macam janggut aku dalam video dia nampak gelap kan, texture hilang. Texture tu akan nampak detail lebih jelas, okey. Color, white balance dan hang punya picture profile pagi, petang, siang, malam, indoor, outdoor, hang boleh pakai satu. Hang tak pening dah nak tukar banyak-banyak, okey. Hang tak pening dah pasal jadi gelap tau, okey. Hang tak pening, hang boleh pakai satu, jadi mudah untuk kerja hang. Bateri jadi jimat, okey. Dan tu bila hang beli kamera yang lebih mahal, biasanya punya autofocus jadi laju, okey. Shutter count dia dia punya shutter speed memang dah 8000 kan, okey. Hang punya color best, hang punya ISO boleh pump lagi tinggi, hang punya autofocus jadi laju. Ni antara 3 benda yang nak membezakan harga-harga kamera. So sekarang ni hang pakai kamera biasa, hang tak tuning aku dan aku buat benda tu kan. Jadi hang boleh jimat banyak dalam masa 5 tahun 10 tahun. Hang tak mau upgrade lagi, hang nak pakai kamera biasa tapi hang nak hasil padu, hang boleh main hantar aku lah kan. Okey. Nombor aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Okey. Harga market di 7K. Okey. Second hand baru dah tak wujud. 2025 1000 plus minus. Apa maksud 1000 plus minus? Hang boleh dapat bawah 1000, mungkin condition tak cantik, mungkin orang tu tak tahu harga. Okey. Dan nak ikut harga pasaran. Kemudian hang boleh dapat harga 1000 dan atas 1000 sebab dia baru dulu body saja 3000 lebih kan. Okey. Dalam 3000 macam tu lah body saja kan. So kalau tak orang nak jual 1500, 2000, hang boleh beli, tak ada masalah. Sebab apa aku kata macam tu? Kalau body dia betul-betul tip-top, cantik, elok, mahal sikit, tak ada isu pun, berbalik je kan. Tapi terpulang masing-masing lah.
Kemudian 1750 VC. Dia ada dua version. Satu non VC. Non VC kecil sikit. Okey. Yang tu 67mm. Yang ni 72mm. Dia besar sikit. Dia ada VC. Dari segi kualiti gambar, performance, long term, yang ada perkataan VC dengan tak ada, aku lebih suka yang ni. Sebab apa? Yang ni dia punya color, dia punya coating, dia punya sharpness lebih okey. Okey. Harga pasaran second hand dia, kalau yang version tak ada VC tu, yang tu 500 ke bawah dah lah. Kalau dah atas 500, jangan nak beli. Yang ni mungkin di antara 500 ke 800. Okey, aku agak je. Bawah 500 mungkin ada isu, mungkin ada problem, atau orang tahu jackpot, cepat-cepat beli. Di antara 500-700 tu dia berbaloi, dia sangat best. Okey. Kemudian 70-200 version tu. Okey, yang ni baru dia dulu memang atas 3000 lah setahu aku. Okey. 2.8, sebab tu dia mahal. Untuk 2025 aku agak sahaja 1500 plus minus. Mungkin bawah 1500, mungkin atas 1500. Macam aku kata, kalau condition dia tip-top, cantik, mahal sikit, beli, pejam mata, banyak duit walaupun sakit, beli. Okey, kalau dia murah-murah, nak kena hantar repair, service yang tu, yang ni, aku sebenarnya yang pomen aku tak beli tau. Aku tak beli yang tak elok. Tapi kalau hampa nak beli method tu boleh sebenarnya, nak jimat kan. Cuma kena ada ilmu lah. Kalau kata ilmu hampa tak cukup, contohlah beli harga 1000, tuan-tuan kena repair 2000, 3000. Baik yang beli yang mahal tu kan. Tapi kalau kata hang beli harga 1000, hang repair 200, on lah kan, hang jimat banyak. So bergantung kepada keadaan lah. Okey, siapa-siapa ada soalan fotografi nak tanya dengan aku, okey, nombor aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas, boleh ambil. Hang boleh WhatsApp, jangan call biasa. Call WhatsApp memang aku tak akan angkat, aku tak suka angkat, aku banyak kerja. Hampa message, text message, voice message ataupun video message, hantar ke nombor aku, insya-Allah aku reply. Aku tak reply sehari dua, hampa message lagi. Sebab lately yang tanya aku, yang hanya bertanya pun ramai, yang hantar pun alhamdulillah rezeki Allah Taala bagi kan. Jadi yang kata sabar. Okey. Kemudian sekali-sekali ulang, siapa-siapa yang nak pakai kamera masa raya haji, tolong jangan hantar dah, sebab pasal yang duk ada aku banyak ni, aku tak sempat nak buat. Aku ambil masa sampai ke raya, okey, cuti sekolah. Kalau aku ada di Malaysia, okey, aku tak ada di Malaysia cuti sekolah, aku minta maaf lah kan, aku tak buat lah kerja kan. Okey. Siapa-siapa yang tak kisah, contohlah hang nak hantar minggu ni, okey, tapi hang boleh terima siap masa raya ke lepas raya ke, yang tu okey lah. Tapi melainkan hang super urgent, gila-gila punya urgent, cuti sekolah nak start Khamis ni, nak walk in mai jumpa aku, boleh aku di Itam Penang kan. So far takat tu je lah kita sembang ni. So okey geng, bye, assalamualaikum.